Dalam keluarga ni, kita kena ajak untuk hari ni ada nilai rahmah dalam berkeluarga. Rahmah ni apa dia? Ni ada satu ayat Quran. Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah dihantarkan Nabi Muhammad itu melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Makna rahmat ni apa dia? Kita kena ajak nilai menjadi orang yang baik-baik dalam ahli keluarga kita, tuan-puan. Duk kat mana pun, pilihan apa pun yang kita ada, pilihlah pilihan yang baik-baik. InsyaAllah keluarga kita akan baik-baik sahaja. Itu kena bawa nilai rahmah. Nilai rahmah ni, orang buat jahat kat kita, kita jangan nak balas balik. Nilai rahmah ni, tuan-tuan puan, kadang-kadang tak payah jauh sikit je. Kan? Orang ajak kita pergi kenduri, kita pula tukang habak kat suami kita. Tak payahlah bah. Kenduri kita pun dia tak main. Kenduri dia kita tak payah pergi. Tu orang rahmah. Rahmah ni apa dia? Orang buat jahat kat kita, pergi kat dia. Kita dengan dia selesai. Dia dengan kita, biar Allah Ta'ala yang nilai. Cukup lah. Kadang-kadang sakit hati, tak apa. Sakit hati ni Tuhan kata apa? Siapa-siapa yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Siapa yang sabar, sabar dia tanpa limitasi. Quran kata kami akan berikan pahala kepadanya juga tanpa limitasi. Unlimited pahala Tuhan nak bagi. Kita kalau main internet, kita punya data kita unlimited. Maknanya apa dia? Tak habis-habis. Sama juga pahala. Quran kata kami nak bagi pahala kepada kalian ni. Kalian nak tak? Syarat dia sabar tanpa limitasi, tanpa syarat.